Okay, satu lagi projek DIY saya nak cuba. Tingkap auto ni tak berfungsi Myvi ni. So saya nak cuba boleh buat sendiri. Kalau kita tengok yang belakang, tingkap ni okey. Tapi depan ni tak berfungsi. Alright. Okey, saya cuba. Okay, saya dah beli dekat kedai spare part yang baru. Saya cuba test dulu. Ini pun dah on. Alright. Okey, selesai. Dah. Okey, dah pasang. Saya nak cuba turun naik dia. Menarik, berjaya. Pasang, dah siap. Benda ni main cucuk-cucuk je ni. Masuk. Saya cuba lagi sekali. Okey, itu lagi projek yang telah saya cuba dengan jayanya. Walaupun simple, tapi kalau kita pergi ke kedai nak kena bayar dia punya upah lagi kan, mahal.